اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم. Okay, seterusnya kitab Risalah Al-Asas, Risalah Al-Qawaid dan Risalah Al-Asas Lisanan Al-Arifin Kutubul Muhaqqiqin Sidi Ahmad Idris radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Antaranya ialah orang-orang tarikat ni, pertama hendaklah dia berpegang teguh dengan prinsip ini, pelakuannya adalah benar, tepat lahir dan batin tanpa sebarang kecacatan. Inilah maksud sabda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzana alaikum. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan di hari akhirat nanti, dan timbanglah diri kamu sebelum kamu ditimbang di akhirat nanti. Jadi orang-orang yang bertarikah ni, dia kena jaga dia punya adab, akhlak dan sebagainya. Yang kedua, mencari keredaan Allah. Dan yang ketiga, hendaklah ada belas kasihan. Dan yang keempat, berbudi pekerti teras agama Islam. Kita telah bincangkan sebelumnya, muka surat 1 hingga 10 ya. Baca sendirilah. Kalau tak reti baca Jawi, dah ada terjemah kat belakang kan? Faham? Okey, seterusnya muka surat 11 ni, Rumi 9. jumpa tak? Rumi 9. Yang Rumis muka 99, yang Jawi muka surat 11. Boleh faham tak? Bismillahirrahmanirrahim. Risalah Al-Asas Sayyid Al-Arifin wa Qutbul Muhaqqiqin Sayyidi Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu. Sidi Ahmad bin Idris ni lahir di Fas Maghribi ya. Kota Fas ni ialah kota 1000 wali. Dan dia wafat di Subia, antara sempadan Saudi dengan Yaman kan? Tapi sekarang ni dah masuk kawasan Saudi kan? Jadi kat situ kita boleh ziarah dia di Subia, ada tempat dia kan? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Ustaz Sidi Ahmad Idris, segia atas orang yang beramal dengan tarikah ini sebagai permulaan, mengerjakan amalan-amalan asas, iaitu 2 wazifah, satu di waktu siang dan satu lagi di waktu malam. Jadi orang-orang tarikat Ahmadiyah ni, Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah ni, dia kena beramal dengan 2 wazifah, satu ketika waktu siang, satu ketika waktu malam, sama ada lepas subuh atau lepas maghrib kan? Wazifah ni amalan-amalan atau zikir-zikir. Jadi bermulanya wazifah di waktu siang, bermulanya dengan membersihkan hati sanubari dari sebarang soal-soal keduniaan. Hilangkan dulu cinta dan hubbud dunia ni ya. Saya dulu selalu ikut Syekh Abdul Hamid tu di Mambau. Dia akan wazifah setiap pagi sampai isyraq kan? Itu juga saya duduk dengan Syekh Faiz di sini pun, dia akan buat wazifah kan? Kita yang mana mampu kita buat kan? Jadi bermula dengan membersihkan hati sanubari kan? Kita bangun-bangun tidur je, nak pergi kerja dah kan? Nah dunia lah, bangun tidur tengok handphone, tengok nyanyi dulu kan? Tengok tabu benda semua kan? Bangun-bangun tidur tu wazifah kita tu, amalan kerohanian kita. Tu yang caca merbah tu kan? Pertama sekali bila bangun tidur kena ada wazifah kan? Kemudian hendaklah ia mandi membersihkan tubuh badannya. Mandi macam mandi apa? Mandi wajib tu. Tapi mandi apa? Mandi sunat, dengan niat bersuci daripada hadas besar.
yang dibersihkan dulu. Kerana manusia jika ia sentiasa sibuk dengan tugas-tugas keduniaan serta perkara yang boleh melupakan Allah, maka hukumnya sama seperti berjunub dalam tariqah. Imam Ahmad bin Idris kata, kita kalau sibuk dengan dunia ni, memang kita ada hadas daripada sudut batin kita. Maka hendaklah kita mandi seperti mandi hadas. Apabila ia mahu menghadap Allah Subhanahu wa taala, wajiblah ia membersihkan dirinya dari hadas besar. Itu sama seperti orang yang hendak solat atau sembahyang. Dan hendaklah dibaca ketika hendak mandi. Maksud dia bukan mandi hadas seperti orang yang berjunub atau ada besar dan sebagainya, tetapi ini untuk membersihkan hati kita. Faham tak? Maka hendaklah dia baca doa ini sebelum dia mandi. Sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhirni min kulli janabatin wa min kulli hadas wa min kulli illah wa min kulli marad wa min kulli zambin wa min kulli ma'siyatin wa min kulli ghaflatin wa min kulli zulmatin wa min kulli hijabin wa min kulli qati'atin wa min kulli su'in taharta minhu nabiyyika Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahiran wa batinan ya rabbal alamin. Jadi bila siapa yang dah ambil tarikat tu, dia dah ambil apa, bai'ah, dia kena mandi dengan baca doa ini. Kan? Apa maksud doa ni? Ada tak dekat terjemah tu? Tak ada. Terjemahlah sendiri. Boleh? Maksud dia, ya Allah, sucikanlah daku daripada seluruh tiap-tiap janabah, wa min kulli janabah, wa min kulli hadas, dan dan tiap-tiap hadas, wa min kulli illah, dan segala kecacatan, wa min kulli marad, daripada segala penyakit, wa min kulli zambin, daripada segala dosa-dosa, wa min kulli ma'siyatin, pada segala maksiat, wa min kulli ghaflatin, pada setiap kealpaan atau kelalaian, wa min kulli zulmatin, pada setiap kegelapan, wa min kulli hijab, pada setiap penutup hijab, wa min kulli qati'atin, daripada setiap benda-benda yang tidak baik, negatif lah, kan. Wa min kulli su'in, pada setiap kejahatan, tahharta minhu, bersihkanlah daku minhu, seperti minhu, daripadanya, seperti kau bersihkan Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan salam kepada baginda, zahiran wa batinan, zahir dan batin, ya rabbal alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Itu maksud dia, kan. Janabah ni junub, mandi junub. Junub ni maksud dia hadas besar lah, kan. Jadi dah buat dah mandi tu. Lepas ni boleh buat lah, kan. Selepas mandi, hendaklah ia menunaikan salat 2 rakaat. Sebab itu saya cakap kat orang tarikat ni, dia kena ada ilmu. Dia bukan boleh masuk tarikat macam tu, tak ada ilmu, kan. Sebab itu bila masuk tarikat nak jadi khalifah, kan. Jadi khalifah tarikat nak karamat, kan. Nak khalifah dia supaya orang puji dia. Nak tarikat supaya perniagaan dia maju. Nak tarikat sebab nak kebal, kan. Nak tarikat tujuan dunia dah semua. Tarikat untuk kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah dan rasa diri kita hamba Allah, bukan, kan, orang yang hebat dan sebagainya. Sebab itu bila ada tarikat, dia ada rasa tawaduk, kan. Ini semua menyebabkan tu yang terhijab. Kalau kita tak mandi tu, lepas tu hendaklah ia menunaikan sembahyang 2 rakaat. Selepas Al-Fatihah, solat sunat mutlak, kan? Atau solat sunat taubah, kan? Salli sunatan mutlak rakatain lillahi ta'ala, atau salli sunatan taubat rakatain lillahi ta'ala, atau salli sunatan hajat lillahi ta'ala. Selepas Al-Fatihah, tiap-tiap rakaat dibaca suratul Ikhlas sebanyak 100 kali.
Boleh? Saya pun belum pernah buat. Saya tahu benda ni tapi belum pernah buat. Lepas Fatihah kita sali suratan hajat orang kata lihat atau sali suratan taubat orang kata lihat tak. Tahu tak tuan-tuan, kalau kita masuk tarikat yang lain, contoh Naqsyabandi kan, dia akan suruh kita mandi, kemudian dia akan tutup kita dengan kain putih seolah-olah kita ni dah pindah alam dah kan. Kemudian dia talqin ke kita. Masa talqin tu rasa kita dah di alam lain dah kan. Mahrum buka semua. Tok guru tu akan, mursyid tu akan baca satu-satu. Pernah buat kan tu? Pernah pergi tak dekat Kelantan? Nanti pergi ya. Dekat kampung Tok Seleha. Pernah hari. Dekat masjid dia, depan dia ada kawasan makam. Lepas tu dia buat macam dia punya wazifah dia, tempat dia bersuluk, masuk dalam tu. Masuk setengah jam cukup lah. Tutup, seorang-seorang ke dalam tu, dia macam ada liang lahat. Masuk dalam tu, lepak kan. Santai-santai kan. Keliling kita tu semua kubur kan. Saya masuk 5 minit cukup lah. Ambil berkat. Syekh tu dah ada kat situ dulu, dia duduk saya masa tu hari Jumaat, sebelum solat Jumaat tu saya pergi ziarah kan. Lepas tu apa? Tok Seleha ni dia punya pandai lah. Dia guru agama. Tapi macam mana dia nak berhentikan orang main judi ni kan? Pakai laga ayam. Dia beli ayam yang paling power, dia pun laga ayam. Tapi dia tak berjudi kan? Sekali semua orang tu berkalah, dia tak ambil apa. Last sekali semua je dia anak murid dia kan? Dia guru silat, dia ajar semua orang silat. Jadi tok guru ni bila dia ajar silat, dia ajar ilmu-ilmu yang baik-baik. Ni ajar mentera-mentera, tak apa benda ke kan? Tak panggil apa semua kan? Tu yang tak boleh. Tapi kalau dia buka gelanggang, dia bersilat dengan baca ayat-ayat Allah kan? Nasrun minallah fathun qarib, tak ada masalah kan? Tok Seleha tu baca sejarah dia. Dan dia selalu duduk kat situ untuk mengingati mati kan? Orang yang paling bijak, orang yang zikrul maut. Tapi masalah kita selalu ingat mati, tapi tak duduk dalam tu. Cuba duduk, baru rasa Allah, kita dah masuk alam sebelah ke belum. Jadi selepas mandi hendaklah dia menunaikan solat 2 rakaat atau sembahyang 2 rakaat. Selepas Fatihah, tiap-tiap rakaat baca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Dihadiahkan pahalanya sembahyang itu kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selepas saya ambil tarikat Ahmadiyah, ijazah kepada Sidi Idris, dia duduk di Aswan, dia suruh saya mandi lah. Saya mandi lah, tapi nak buat ni betul ni kan. Bila kita buat rakaat pertama, Al-Fatihah 100 Al-Ikhlas. Rakaat kedua, Al-Fatihah 100 Al-Ikhlas kan. Lepas habis tu, semua pahala ni aku hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah buat? Cuba angkat tangan. Kitab ni dah lama kat Pondok Asah tadi kan. Sebab itu kena ajar benda ni kepada semua ikhwan-ikhwan, supaya tidak ada lagi hasad-hasad dengki, tak ada lagi benda-benda yang macam-macam lah kita ni kan. Kita ni semua ada dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka orang bertaubat dan orang yang membersihkan diri dia kan. Semua orang ni ada khati'ah, kesalahan, tetapi orang yang paling baik ialah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Okey, selepas sembahyang dibaca istighfar saghir sebanyak 3 kali. Okey, lafaznya astaghfirullahalazim. Ikut Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku bermohon kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. 3 kali saja. Boleh faham? Pasal dia mandi, salat, kemudian istighfar 3 kali. Lepas tu membaca Fatihatul Aurat, pembukaan aurat, sekali lafaznya. Okey, sama-sama baca. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard
wa kulli syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli. Ini nama Fatihatul Aurat. Kenapa kita baca Fatihatul Aurat? Pembukaan zikir. Aurat ni maksudnya wirid-wirid. Pembukaan wirid-wirid. Kerana bila kita baca Fatihatul Aurat, semua zikir kita akan digandakan berkali-kali ganda, kan? Fatihah kita ke, kita punya ayat kursi ke, selawat kita semua akan diganda-ganda, kan? Dia macam ada booster dah, kan? Boost. Kita yang kereta nak kasih turbo sikit, kan? Laju sikit, kan? Power lagi, kan? Tu kena ada ni Fatihatul Aurat. Jadi setiap kali kita berzikir, kita baca Fatihatul Aurat. Wa inni qaddimu ilaika baina yaday kulli waqtin tafatrifu bi al-samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli lafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli. Terjemahan dia ada dekat aurat tarikat. Okey, selepas itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 100 kali. Artinya, ya Allah, sucikanlah diri hamba. Okey, yang tadi Allahumma tahhirni min kulli janabin ni, dia punya terjemah kat sini, ya, dekat nota kaki tu. Artinya, ya Allah, sucikanlah diri hamba dari segala hadas kecil, hadas besar, dari segala keuzuran, dari segala kesakitan, dari segala dosa, maksiat, dari segala kelalaian, daripada segala kegelapan, dari segala hijab, daripada pemulauan, dan dari segala kejahatan, sebagaimana Tuhan hamba telah mensucikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda lahir dan batin, ya wahai Tuhan sekalian alam. Itu di mana maksud kepada niat tadi. Boleh faham? Jadi kalau kita tak pandai bahasa Arab, kita baca bahasa Melayu dia, ya. Okay, boleh faham setakat ni? Apa dia? Mandi. Apa lagi? Salat sunat 100 Al-Ikhlas. Kemudian hadiahkan pahala kepada Rasulullah. Kemudian istighfar saghir nama dia. Yang kemudian apa? Baca Fatihatul Aurat, dan seterusnya baca la ilaha illa an subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah tergolong pada orang yang zalim. Ini adalah doa Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika berada di perut ikan nun. Apa? Lepas mayang bagi salam terus hadiah kan. Lepas beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, kan, kita hadiahkan. Ini amalan ini semua aku hadiahkan. Surah Fatihah ni dengan apa? Al-Ikhlas ni, salat ni semua kepada baginda Rasulullah. Lepas tu mau mulakan dengan istighfar. Ni doa untuk niat untuk mandi ni. Sebab ni panjang sikit. Kalau misalnya kita nak pergi nak mandi, nak masuk ke bilik air nak mandi, kita baca dulu ke luar boleh tak? Boleh ya? Lepas tu mandi. Atau kita mandi dekat sumur ke telik perigi kan, atau tempat yang bukan bilik air. Kita mandi biasa ya sebenarnya, tapi ada niat. Sebenarnya mandi ni tuan-tuan, bukan mandi hadas seperti kita mandi hadas sebab janabah. Dia mandi untuk mensucikan kita punya jiwa. Boleh buat setiap hari sebenarnya, ya? Itu nama dia wazifah, amalan setiap hari. Kemudian selepas itu baca wa uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli. Dah habis la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca sekali ya wa uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli.
Dan aku hadapkan kepada kau ya Allah baina yaday zalika kulli, atas segalanya seluruhnya. Kemudian dibaca istighfar al-kabir kan, sebanyak 70 kali lafaz je. Sekali pun loteh kan. Jadi cara dia tak payahlah buat 70 kali dulu kan. Mula-mula buatlah sekali, kemudian rasa boleh tahan buat 10, rasa 20, 30. Itu macam awal Muharram tu kan, dia suruh kita baca ayat kursi berapa kali? 360 kali. Kenapa? Setiap hari ada 360 hari. Qamariyah 360, yang Syamsiah 365. Sebab setiap satu ayat kursi itu diwakilkan satu hari. Sebab itu siapa yang baca ayat kursi pada awal Muharram, Allah pelihara dia daripada sebarang bala, bencana, perlindungan dengan keberkatan ayat kursi. Tapi kalau kita tak mampu, kita baca dulu 100, besok baca 100, lepas tu baca 100, kita wakilkan itu. Faham tak? Kemudian tulis tak Bismillahirrahmanirrahim 113 kali tu baca. Siapa yang tulis tu di awal Muharram, sebelum terbit fajar, masuk waktu subuh, 113 kali, dia letakkan di tempat duit dia atau tempat dia punya rezeki dia, insya-Allah Allah akan luaskan rezeki dia, Allah lindung dia daripada segala bala sehingga tahun tu. Buat tak? Kemudian tulis Ar-Rahman berapa kali? 50. Tulis tu kalau kita jumpa orang yang zalim ke, penguasa yang zalim ke, raja yang zalim, kita bawa, dia tidak akan kena kezaliman mereka. Baik tu orang dulu, ulama-ulama dulu tak takut. Kita takut sebab kita tak ada amalan kan. Jumpa anjing pun takut kan. Belum jumpa orang lagi kan. Jadi itu amalan yang diajar dalam kitab ni. Yakin kan. Okey, kemudian dibaca istighfar kabir sebanyak 70 kali. Ikut sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffaruz dzunub zal jalal wal ikram wa atubu ilaih min jami'il ma'asi kulliha waz dzunubi wal asam wa min kulli dhanbin aznabtuhu abdan wa khata'an ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به علم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وغصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضاه. Ini selawat diijazahkan oleh Nabi Muhammad kepada Sidi Ahmad Idris. Fatihatul Aurat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulamatin dan masih ada Allah 3 kali. Kemudian selawat azamiyah serta apa dia? Istighfar kabir ni atau istighfar yang paling besar adalah ijazah Nabi. Jadi terpulang kita nak amal ke tak? 70 kali sahaja kan. Kemudian terakhir waktu pagi ni selepas itu baca kafarah majlis sebanyak 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunub illa ants. Nama dia Sayyidul Istighfar atau penghulu sekalian istighfar yang diajar oleh Rasulullah sendiri. Jadi siapa yang baca waktu pagi, dia yakin kepada Allah, kalau dia mati waktu malamnya atau petangnya, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Siapa baca waktu petang atau malamnya sekali kan, dan dia yakin kepada Allah, maka dia ketika subuhnya dia mati, maka Allah masukkan dalam syurga. Jadi istighfar kabir ni istilah Sayyidul Istighfar ni kena baca setiap hari. Pagi sekali, petang sekali. Kalau boleh 3 kali, 3 kali. Apa maksudnya? Maha suci engkau. Allahumma, maha suci engkau ya Allah. Dengan segala kepujian bagi engkau. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan engkau.
Aku bermohon ampun ke atas Engkau dan aku bertaubat ke atas Engkau. Dan sesungguhnya aku telah melakukan dosa-dosa dan kegelapan pada diriku sendiri, kezaliman pada diriku sendiri, wa zalamtu nafsi. Maka ampunkanlah aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunub illa ant. Maka sesungguhnya tidak boleh mengampunkan segala dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini nama dia Sayyidul Istighfar. Okey, tetapi jika mandi sekali sahaja di hari pertama memadai lah. Jadi kalau kita tak boleh mandi setiap hari, hari pertama tu lah. Tapi masalah tak pernah mandi pun. Mandi biasa atau mandi apa? Kalau mandi yang berkaitan dengan ni ada tak? Tak boleh lah mandi lepas ni. Boleh? Saya confuse tadi Ustaz kata Sayyidul Istighfar tu. Itu bukan istighfar kabir kan? Tak. Istighfar kabir atas tadi. Astaghfirullahalazim. Itu panggil istighfar kabir. Yang istighfar yang Sayyidul Istighfar tu lain kan? Itu bawah lagi. Yang ni nama dia kafarah majlis. Kafarah majlis ni kena baca 3 kali. Siapa yang dia baca kafarah majlis pada satu majlis kan, maka Allah akan hilangkan segala kesalahan-kesalahan ketiga dalam majlis itu. Ni kafarah majlis, saya silap tadi. Bukan Sayyidul Istighfar. Panggil apa? Kafarah majlis. Yang ini setiap kali kita buat majlis, sama ada majlis hari raya ke, pertemuan saudara ke, gathering ke, apa-apa pun, kita baca ni. Lepas mesyuarat ke, baca. Baca berapa kali? 3 kali. Hingga di sini selesai amalan wazifah siang, hendaklah dilakukan 3 hari berturut-turut dan elok diulangkan mandi pada ketiga-tiga hari itu. Tapi jika mandi sekali saja di hari pertama sudah memadai. Jadi berapa kali nak kena mandi? 3 kali. Contohnya kita niat untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Pertama mandi, yang kedua baca solat, yang ketiga doa, hadiahkan kepada Rasulullah segala amalan tersebut. Yang keempat istighfar saghir. Yang kelima Fatihatul Aurat. Yang keenam doa Nabi Allah Yunus. Yang ketujuh waqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih. Yang ke-8 astaghfirullah atau istighfar kabir. Yang ke berapa? 9 ialah kafarah majlis. Jadi dalam kitab ini, wazifah ini 3 kali berturut-turut. Hari pertama, kedua, ketiga. Contoh kita buat Isnin, Selasa, Rabu. Tapi kalau dah buat mandi tu, Isnin pun dah cukup dah. Yang lain tu buat wazifah. Boleh faham? Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu kita tangguhkan. Setakat ni ada nak tanya? Benda ni semua saya dah lama baca, tapi nak amalkan sangat susah sebenarnya. Kita ambil tarikat dia baik lepas tu buat bodoh ya. Tu yang tak jadi-jadi tu. Siapa yang buat jadi, insya-Allah dia senang untuk bertemu Rasulullah. Okey. Kemudian nak cerita tentang peristiwa hijrah. Ada berapa minit ni? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasallam. Majmu'ah Musammad. Kalau kita tengok muka surat 39, kenyataan yang pertama pada menyebut barang yang dituntut akan dia pada awal tahun, ketahuilah olehmu bahawasanya bulan Muharram itu bulan yang maha besar pada sisi Rabbul Alamin dan kelebihannya terlalu banyak lagi rata bagi sekalian kaum muslimin dan ianya afdal sekalian bulan bagi berpuasa, kemudian daripada Ramadan, kemudian Rajab, kemudian Zulhijjah, kemudian Zulqaidah, kemudian Syaban. Jadi sunat dalam awal Muharram kita ni berpuasa. Dia ialah antara amalan yang paling hebat, banyak kelebihannya selepas bulan Ramadan. Kemudian disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah amin bahawasanya diriwayatkan daripada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anhuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda, ia barang siapa puasa ia akan akhir daripada bulan Zulhijjah
dan awal hari daripada bulan Muharram menjadikan dia oleh Allah Ta'ala baginya kafarah 50 tahun. 30 Zulhijjah sambung dengan 1 Muharram kan? Maka Allah berikan dia kafarah 50 tahun, dosa-dosanya dikafarahkan. Dan awal hari daripada bulan Muharram menjadikan dia oleh Allah Ta'ala baginya kafarah 50 tahun. Dan puasa 1 hari daripada Muharram menyamai puasa 30 hari daripada bulan-bulan yang lain. Jadi kita puasa 1 hari itu sama dengan 30 hari. Kalau 30 hari kalilah dengan 30 kan? Dan berkata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda, ia barang siapa puasa ia akan 3 hari daripada bulan yang haram, iaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, pada hari Khamis atau Jumaat dan Sabtu, Allah akan tulis baginya ibadah 700 tahun. Intahi. Bulan Zulqaidah 3 hari, Zulhijjah 3 hari, Muharram 3 hari, Rajab 3 hari. Pada hari Khamis, Jumaat dan Sabtu, Allah akan tulis amalan dia seperti dia berpuasa 700. Seperti apa? Seperti dia berpuasa, baginya ibadah ya, bukan baginya ibadah 700 tahun. Pernah buat tak? 3 jadi 12 hari. Ini dalam kitab Imam Ghazali kan? Setakat ni boleh faham? Dan berdoa pada bulan Muharram datangnya air. Ada orang tanya kita, kenapa perlu berdoa kan? Pada awal Muharram dan akhir Zulhijjah, atau doa akhir tahun atau doa awal tahun. Doa tu wajib ke tak? Soalannya tak wajib. Kenapa perlu berdoa? Sebab Allah suka orang berdoa. Allah suka orang yang berharap pada dia kan? Jadi apa dalil doa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apabila hamba-Ku berdoa, aku akan mustajabkan doa dia kan? Ada doa, doa silahul mu'min, doa tu senjata orang beriman. Jadi boleh ke kita doa pada hari tertentu, pada masa tertentu? Boleh. Contohnya kita ada hari kemerdekaan, kita doa hari kemerdekaan. Adakah dia bid'ah? Tak ada bid'ah pun. Rasulullah berdoa setiap masa. Lepas sembahyang ke, luar sembahyang ke, sebelum solat ke, lepas solat ke, sebelum azan ke, lepas azan ke, sahabat-sahabat berdoa kan? Nak musafir ke, lepas musafir ke, tengah musafir ke, bila-bila masa kan? Tidak dilarang. Jadi kalau kita nak ambil sempena yang baik dalam bulan yang baik, kita berdoa, kerana doa itu adalah mustajab. Doa tu sangat besar pahalanya. Doa tu sangat hebat dia punya ganjaran dia kan? Jadi inilah dia punya apa? Dia punya sanad doa awal tahun dan akhir tahun. Ini yang ditulis oleh Syekh Ahmad ni. Ramai orang tak tahu kan? Berdoa pada bulan Muharram datanglah ia daripada salafus salihin, dan kebajikan yang hasil daripada itu bulan sempurnalah ia bagi sekalian muslimin. Telah menyebut oleh Al-Alamah Dirabi. Ini dia punya sanad dia. Telah menyebut oleh Al-Alamah Dirabi dalam fawaidnya, ia naqal atau dipindahkan daripada Al-Alamah Jamaluddin, cucu Imam Jauzi, cucu Ibnu Jauzi, daripada Syekh Umar bin Qadamah Al-Maqdisi, akan doa bagi awal tahun. Ini dia punya sanad. Jadi kita ambil sanad ni daripada tuan-tuan guru kita, daripada salafus salih. Salafus salih ni apa? Orang hidup zaman-zaman dulu tu, para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Kita ambil punya sanad tu kan? Jadi tak nak baca doa pun boleh. Nak main futsal pada awal tahun ke, no problem. Faham? Nak tengok TV ke, nak tengok sinetron ke, nak pergi supermarket ke, no problem. Tetapi apa faedah dia kan? Kalau kita berdoa dengan orang tak berdoa, mana lagi baik? Maka berdoa lah kan? Kita baca Quran pada awal Muharram, mana lebih baik? Kita baca Quran kan? Jadi sempena yang baik. Sebab itu Said Alwi Maliki dia akan ambil susu, dia akan beri kepada semua anak murid dia untuk minum susu sempena yang baik pada awal Muharram. Sebab apa? Itu ada sunnah Nabi. Mulakan dengan baik, dengan benda-benda yang baik, keputihan, supaya jiwa kita jadi baik, jadi suci seperti putihnya susu.
Rasulullah pun diberi susu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Rasulullah pun minum susu pada peristiwa hijrah Nabi. Nanti saya akan ceritakan. Jadi peristiwa-peristiwa atau benda-benda yang baik tu kita buat supaya apa? Mula-mula kita masuk bulan ni dengan benda-benda yang baik. Macam kita lahir dulu, ayah kita azankan kat telinga kita. Boleh tak nyanyi lagu negaraku? Boleh. Tak ada masalah pun. Tetapi mana lagi baik benda-benda besarkan Allah dulu yang paling baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal iqamah. Mulakan dengan sempena-sempena yang baik. Supaya anak ni anak yang baik, anak yang taat, anak yang soleh, anak yang bertakwa, anak yang taat kepada Allah Rasul, taat kepada ibu bapa. Jadi kalau kita tak mulakan dengan baik, siapa yang nak mulakan? Jadi itulah ulama-ulama buat. Segala benda yang baik tak ada larangan dalam syariat pun. Jadi al-alamah daripada ni itu yang disusun oleh Alamah Dirabi dan fawaidnya nakal daripada Alamah Jamaluddin cucu Ibn Jauzi daripada Syekh Umar bin Qaddamah Al-Maqdisi dan akan doa bagi awal tahun dan doa bagi akhirnya, dan berkata ia sentiasalah guru-guru kami, kata Syekh Ahmad, berwasiat dengan itu doa dan membaca mereka itu akan dia dan tiada luput akan daku selama umur aku. Maka ada pun doa awal tahun. Kata Syekh Ahmad kata, aku buat doa ni setiap tahun sampai bila-bila. Sepanjang umurku. Jadi ikhwan-ikhwan ni kena buatlah doa tu. Wajib ke tak? Tapi sangat-sangat digalakkan. Okey, pertama saya baca saja daripada muka surat 40 ke 41 kita dah baca baru ni kan. Baca sekali ya. Kalau boleh kita faham maksudnya. Kemudian yang ini yang hebat ya. Membaca 3 kali doa ni ya. Bahawasanya syaitan laknatullah berkatalah ia telah mengambil amanlah ia atas dirinya dan diwakilkan dengan dia 2 malaikat memelihara oleh keduanya akan itu orang daripada syaitan dan pengikutnya. Intahi. Jadi siapa yang baca tu insya-Allah Allah akan wakilkan malaikat untuk dia terhindar daripada syaitan dan segala sekutunya dan tentera-tenteranya. Kan? Doa akhir tahun. Awal tahun. Kan? Sepanjang tahun tu. Kemudian maka ada pun doa akhir tahun, maka telah datangkan sebutan pada kenyataan yang selepas itulah. Daripada ini perhimpunan dan telah berkata Alamah Syekh Hasan Alawi dalam Nafahatun Nabawiyah pada menyatakan kelebihan yang dibangsakan kepada hari Ashura. Barang siapa membaca ayat kursi pada awal hari daripada bulan Muharram sebanyak 360 kali, hal keadaan membaca ia akan basmalah pada awal tiap-tiap kali. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, sampai habis benar baca bismillahirrahmanirrahim 360 kali. Kalau tak mampu bacalah 50 sampai cukup 360. Kerana siapa yang baca ayat kursi dalam perjalanan dia, Allah akan pelihara dia sampai dia balik. Kalau dia baca pada hari itu, Allah akan pelihara dia. Sebab itu kalau musafir kena baca ayat kursi. Nak masuk rumah baca ayat kursi, nak keluar rumah baca ayat kursi, nak tidur baca ayat kursi. Subhanallah. Dan habis saya baca ayat kursi itu, baca apa? Sama-sama Allahumma ya muhawwilul ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau tuan-tuan buka kat YouTube ada ayat kursi awal Muharram 360 kali. Jadi saya pun tak sempat dah, saya pasang tu jelah. Kita pun nak tidur malam tu kan. Kalau kita baca sampai ke pagi tak tidur kan. Jadi saya pasang tu dengan niat kita pun dapat jugalah kan. Sebab wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kamu Al-Quran, maka hendaklah kamu dengar. Hendaklah kamu diam, mudah-mudahan dapat rahmat. Dengar pun dapat rahmat kan. Okey, seterusnya apa amalan ni pada awal Muharram? Ini ialah ijazah daripada apa? Kutubuz Zaman Al-Alamah Said Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan ni ulama Ahlul Bait, mufti Mekah, Imam Syafi'i. Ini guru Syekh Ahmad. Berkata Imam Ghazali, adalah aku ketiga di Makkah Al-Mukarramah pada awal hari bulan Muharram. Awal Muharram tu, masa dia tengah tahu
dia terlintas dalam hati dia, terkhatar. Aku nak bertemu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Allah Khidir tu nama dia Balya bin Malkan. Dia selalu ada pada waktu subuh di kota Mekah. Dia apa? Di Kaabah. Jadi aku nak bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Maka sebelum aku apa, Nabi Khidir dah ada depan aku. Dia bertemu dengan aku. Maka Nabi Khidir kata, sebab apa kau nak bertemu dengan aku? Dia berkata hingga selesai, ya, maka dia ikut Nabi Khidir tu tawaf 7 pusingan. Kemudian maka duduklah aku selepas itu, keadaan aku melihat bagi Baitullah al-Haram, dan yang mulia kemudian berpalinglah Nabi Allah Khidir. Dan lepas tawaf ada arah kiblat, arah ke Kaabah kan. Kemudian Nabi Khidir berpaling kepada aku dan dan bertanya, ya Muhammad. Nama Imam Ghazali, nama dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama dia bukan Al-Ghazali, ya. Imam Ghazali ni nama dia Muhammad bin Muhammad. Ghazali tu nama dia punya keturunan dia. Sebab itu jangan nama anak Ghazali kan. Nama Muhammad Al-Ghazali tak apa. Sebab nama dia sebenarnya ialah Muhammad. Al-Ghazali ni sebab dia orang ni suka pakai baju kijang Al-Ghazal. Maka dipanggil Al-Ghazali atau pembuat baju tu. Kemudian dia tanya, ya Muhammad, apakah sebab yang membawa ia akan dikau kepada meminta Allah Ta'ala Azza wa Jalla supaya menghimpunkan ia antara aku dan antara engkau. Kemudian hari dalam ini haram atau tanah haram yang mulia. Maka berkatalah aku, wahai penghulu ini, tahun adalah tahun baharu, dan sukalah aku bahawasanya mengikut aku dengan penghuluku, oleh kerana berhadap ini tahun dengan sesuatu daripada ibadah penghuluku. Dan tadarru' penghuluku berkata, ya, banyakkanlah. Kemudian berkata, ya, maka hendaklah engkau semayang dengan satu semayang yang sempurna. Berdirilah aku semayang aku, dan barang yang menyuruh ia akan daku dengannya. Maka tak kala selesai aku daripada demikian itu, berkatalah, ya, maka hendaklah engkau berdoa dengan doa ini, doa yang maksur, menghimpunkan bagi sekalian kebajikan dan sekalian barakah. Doa ni Nabi Allah Khidir alaihi salam ajar kepada Imam Ghazali, dan sanad ni sampai kepada Imam Zaini Dahlan, sanad ni sampai kepada Syekh Ahmad Al-Linggi. Jadi doa ni menghimpunkan segala kebaikan dan segala keberkatan. Maka hendaklah dibaca pada awal Muharram. Jadi siapa yang tak sempat baca sekarang dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma inni as'aluka bika an tusalli wa tusallima ala Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an taghfirali ma madha wa tahfazani fima baqiya ya arhamar rahimin. Allahumma hadhihi sanatun jadidatun muqbilatun lam a'mal fi ibtidaiha amalan yuqarribuni ilaika zulfa ghaira tadarru'i ilaika, fa as'aluka an tuwaffiqani lima yurdika anni minal qiyam lima laka alayya min ta'atika, walzimni al-ikhlas fihi liwajhikal karim fi ibadatika, wa as'aluka itmam zalika alayya bifadlika wa rahmatika. Allahumma inni as'aluka khair hazis salah al-muqbilah, yumnaha wa yusraha wa amnaha wa salamataha, wa a'udzu bika min syururiha wa sududiha wa usriha wa khawfiha wa halakatiha, wa arghabu ilaika an tahfaza alayya fiha dini alladhi huwa ismatu amri wa dunyaya allati fiha ma'ashi, wa tuwaffiqani fiha ila ma yurdika anni fi ma'adi ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Muka surat 34, 32, 33, 34. Okey, setakat itu saja. Ni doa ni. Jadi doa ni kan, kata Syekh Faiz kepada kami,
Nabi Khidir ni kalau nak jumpa dia waktu subuh di Masjidil Haram, waktu zuhur di Masjid Nabawi, waktu asar di Masjid Aqsa, waktu maghrib di apa? Di Jabal Tursina, dan waktu isyak di tembok Ya'jud wal Ma'jud. Dia ada di situ. Jadi kalau siapa pergi haji ke umrah, mohonlah jumpa Nabi Khidir. Waktu subuh di Masjidil Haram, waktu zuhur di Masjid Nabawi, waktu asar di Masjid Aqsa, waktu maghrib di Jabal Tursina, Watin wa Zaitun wa Turisini, waktu isyak di tembok Ya'jud wal Ma'jud. Selalu beri salam kepada dia, ya Nabi Allah Khidir, Balia bil Malkan, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Idris, sampai kepada Syekh, sampai kepada Nabi Adam. Sebut semua keturunan dia. InsyaAllah sedang jumpa dia. Saya masa dekat Mekah tu, saya jumpa Ustaz Marzuki di Jabal Khaddamah tu. Dia ni sanad dia sampai kepada Nabi dia. Dia dapat Al-Quran sampai Nabi dia. Saya ambil jazah dia lah. InsyaAllah saya pergi Mekah nanti 19 bulan 12 ni, sampai 31 bulan 12 akan jumpa Ustaz Marzuki tu. Wallahualam bisawab. Okey, nanti kita akan sambung nanti minggu depan kisah hijrah Nabi ya, insyaAllah. Ada sebarang pertanyaan? Ustaz, saya ada soft copy kitab ni. Cuma Ustaz minta izin, kalau saya minta izin kan saya masuk dalam ni. Okey, boleh. Cuma yang kita kena baca juga ya, saya terlupa tadi. Tak apa, lepas ni. Sekejap ya. Lepas ni bila? Okey, muka surat 44 nanti. Yang ini kena baca setiap hari dalam bulan Muharram. 1 hingga 10 Muharram 10 kali. Muka surat 44. Muka surat 44. 3 kali ke 2 kali? 3 kali silap Muka surat 44 ni, doa ni kena baca 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Muharram. Allahumma innaka qadim muhazal amun jadid. Yang kita baca awal Muharram tu memang kita baca dah. Yang ini muka surat 44 ni, satu muka ni kena baca 3 kali sahaja. Nak baca ke tak nak ni? Okey ya, kita baca sekali ya, tuan-tuan baca kat rumah. Lepas ni kumpulkan anak-anak, isteri ke semua, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma innaka qadimun wa hazal amul jadid qad aqbala wa sanatun jadidatun qad aqbalat, nas'aluka min khairiha wa na'udzubika min syarriha wa nastaghfiha fawataha wa syawlaha farzuqnal isbah minasyaitanir rajim. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina wa muttali'an ala auratina min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa syama'ilina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Allahumma ayishu minna kama ayastahu min rahmatika wa qannithu minna kama qannattahu min afika wa ba'id bainana wa bainahu kama khulta bainahu wa baina maghfiratika innaka qadirun ala zalika wa antal fa'al lima turid. Sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau di kitab ni baca 3 kali ya. Tapi kalau tak mampu sekali ya cukup. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada sebarang pertanyaan? Ini ijazah daripada Al-Alamah Said Ahmad Dahlan juga, bagi memelihara daripada syaitan pada sekalian hari tahun ini, pada 1 hingga 10 asyar yang pertama. Allah. Jadi bulan Muharram pula kita disunatkan puasa ya, pada 1 hingga 10 atau 1 hingga 30
Tapi yang paling sunat pada Yaumul Ashura. Jadi kena puasa 9 atau 10 atau 10 atau 11 atau 9, 10, 11. Supaya kita tak sama dengan cara orang-orang Yahudi berpuasa. Antara peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram ialah peristiwa Allah selamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Sebab itu kata Nabi Musa, kata orang Yahudi, kami berpuasa kerana bersyukur atas peristiwa tersebut. Kata Rasulullah, kami lebih layak daripada Musa. Jadi Rasulullah memerintahkan umatnya supaya berpuasa sunat pada hari Yaumul Ashura. Ada yang kata juga pada hari Ashura Allah selamatkan Nabi Allah Nuh daripada banjir besar. Sebab itu panggil bubur Ashura. Sebab selamat tu semua dikumpulkan bijian-bijian gandum ke semua, dikumpulkan, dimasakkan sekali untuk bersyukur dan diberi makan. Jadi orang kita banyak buat Ashura ya. Puasa tak nak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, nahnul Muhammadiyun walillahil hamd. Allahu akbar, nahnul Muhammadiyun walillahil hamd. Allahu akbar, nahnul Muhammadiyun walillahil hamd.